Tengok pada hadis ini, kalau kita baca daripada kitab hadis 40, kedudukannya hadis yang keempat. Nabi bagi tahu kita ni manusia ni, asal kejadian kitanya berubah daripada 40 hari, 40 hari, 40 hari. Maka daripada apa yang Nabi gambarkan kepada kita ini, bolehlah kita ambil satu pengajaran bahawa jika kita ingin melakukan perubahan dalam diri kita yang berbentuknya amalan, maka perjuangannya mesti berlaku paling kurang 40 hari. Kita ambil contoh, kita mari dengar lama dah orang duk sebut kelebihan semayang duha contohnya. Oh, tingginya kepentingan solat duha. Rasa semangat nak buat. Kita memang nak solat duha setiap hari dalam hidup kita ni sampai kita mati. Memang ada keazaman. Mudahkah untuk kita pegang dan beristiqamah dengan solat duha ni? Jawapannya susah. Nak jadi mudah lagu mana? Mesti berperang, bertarung dan juga bermujahadah paling tidak 40 hari. Bapanya? Sebab Nabi sebut berubahnya kita ni daripada air mani 40 hari, nak jadi darah, segumpal darah ni 40 hari. Daripada segumpal darah nak jadi pula segumpal daging 40 hari pula. Maknanya perubahan itu berlaku dalam perut ibunya didasari sebanyak 40 hari. Maka oleh itu kita nak berubah dari segi sikap dan perangai kita, kena berjuang paling tidak 40 hari. Boleh semaya duha 40 hari straight, insya-Allah hari seterusnya akan jadi mudah sebab diri kita masa tu dah diiktiraf dah mula berubah. Dan begitulah caranya untuk kita nak lakukan perubahan dalam apa sahaja segenap kehidupan kita. Nak semaya tahajud ke, nak berapa ke, mesti didasari sebanyak 40 hari.